minta ke bidadari sembahyang lagi tengah. Perempuan tak tahu mana dia pun amin. Sia perempuan. Dia minta macam-macam. Minta apa? Min asal musafani syaribin. Minta minum madu dan susu yang bersusun. Minum susu dan madu, minta minum. Kopi O tak mau. Kemudian minta apa? Min sunnah western li wajib nabisi. Minta sutera yang nipis, sutera yang tebal. Kain cotton tak mau. Sembahyang laju. Jadi kita pesankan sembahyang biar lambat-lambat. Ini lambat sangat, lambat sikit. Kalau ada imam yang laju, pindah masjid lain. Caranya. Jangan memarahi imam tu. Saya tak boleh ikut imam laju sangat. Habis. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak pesankan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni maksudnya bukan satu detik. Banyak orang faham kan Lailatul Qadar satu detik. Dia tertidur. Allah terlepaslah. Malam itu kalau jatuh Lailatul Qadar, kita sembahyang apa pun dapat. Sembahyang maghrib pun dapat, isyak pun dapat, sembahyang sunat pun dapat, solat pun dapat. Malam tu kalau kena malamnya. Bukan fahaman orang dia tertidur langsung. Allah terlepas langsung lah. 1 minit lepas. Tak. Dia kata tanazzalul malaikatu ruh fiha min rabbihim salamun hatta matla'il fajr. Sampai pagi, petang, malam, pagi. Maghrib sampai pagi. Kalau malam itu kita baca Quran saja, dapat Quran je lah. Kalau malam tu kita buat kuih semprit, dapat pahala buat kuih semprit sebulan. Gitu. Jadi insyaAllah jumpa lagi pada tahun hadapan, pada lepas hari raya insyaAllah. Apa itu nisfu Sya'ban? Bila tanggalnya? Mengapa terjadinya dan ceritanya? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Nisfu Sya'ban, malam yang ke-15. Malam yang ke-15 Sya'ban. Malam itu Allah Ta'ala suka. Nabi kata, aku suka malam aku diangkat pada malam ini. Jadi kita pun beramal lah. Tak kira apa amalan pun tak apa. Biasanya kita di sini majlis 3 kali. Sebenarnya majlis 3 kali itu kerana pada malam itu katanya ada setengah pendapat mengatakan doa diangkat. Pada malam kita minta yang pertama panjang umur, yang kedua murah rezeki, yang ketiga apa lagi? Panjang umur, murah rezeki, serta iman. Ini berbeza-beza pendapat ulama. Siapa nak baca, niatkan saja. Bukan Nabi suruh. Niatkan saja, aku nak minta macam-macam. Minta 1 Yasin pun tak apa, 3 Yasin pun tak apa. Lebih baik baca 1 Yasin je. Pasal apa? Pasal tidak laju sangat. Dah banyak, dah baca 3 kali kan laju. Baca sekali pun tak apa, minta 3, boleh. Allah Ta'ala tidak ikut. Baca Yasin sekali, minta 3. Tak semestinya satu tak. Yasin kita buat, Yasin minta banyak umur. Baca Yasin lagi, minta berrezeki. Baca Yasin lagi, minta tak iman. Tak. Dia baca Yasin sekali je. Baca Yasin sekali, minta 3. Minta 10 pun tak apa. Tak ada masalah. Itu dia. Adakah benar pada bulan puasa roh-roh itu pulang ke rumah keluarga mereka masing-masing? Roh kita ni apabila dah meninggal kita berada di alam barzakh. Di alam barzakh maknanya di alam kubur. Boleh di alam kubur, di alam barzakh tidak tahu di mana sebenarnya. Dia tak balik dah. Kalau balik untung dia.
Sebabnya apabila kita tidur, termimpi, jumpa dengan roh-roh orang mati, bapa kita, mak kita, adik-adik kita, saudara jumpa, borak, dah habis borak, kita pun nak balik, dia pun nak ikut balik, roh tu nak ikut balik. Allah Ta'ala kata kau dah mati, kau tak boleh balik, kita balik. Itulah kita bertemu dengan saudara itu. Apabila kita bertemu saudara kita, adik-adik kita, mak kita, dia punya kain kafan elok lagi atau pakaian cantik, bermakna dia dapat rahmat Allah SWT. Kalau luput kain kafannya itu atau kempan camping, menunjukkan mendapat azab dari Allah SWT. Jadi kita pun balik, dia tak balik. Macam mana roh ni kita balik? Firman Allahu yatawaffal anfusahina mautiha walladzi lam tamut fi manamiha wa allati qada 'alaiha al-maut wa yursiluka ila ajalin musamma. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika ia mati dan dalam tidurnya yang belum mati. Maka Allah pegang orang yang dah mati dan melepaskan balik orang yang hidup. Maknanya orang yang dah mati, Tuhan tahan, kau tak ada balik. Dia nak balik tu, kita bertemu orang mati tu. Kita berada alam malam tu, kita bertemu orang yang mati. Boleh. Orang yang mati, roh ni tak balik dah. Ya. Adakah boleh kita bayar fidyah puasa kita itu kepada adik-beradik kita yang susah? Boleh. Orang-orang yang bukan di bawah tanggungan kita boleh. Maka afdal memberi zakat dan fidyah kepada adik-beradik kita yang bukan kita tanggung mereka itu. Boleh. Bagaimana nak bayar fidyah puasa orang yang telah meninggal? Bayar je lah. Kita niatkan pada orang yang mati itu. Kita niatkan ini fidyah untuk saya yang telah meninggal ini. Boleh. Sah. Apakah amalan kita di malam nisfu Sya'ban jika kita tidak dapat pergi ke masjid? Kita beramal apa saja boleh. Sembahyang sunat boleh, baca Quran boleh, zikir boleh, wirid boleh. Kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali. La haula wala quwwata illa billahil azim 1 kali. Astaghfirullahalazim 100 kali. Yang guru saya dulu astaghfar tu 100 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Kerana malam itu Allah Ta'ala angkat amalan kita. Apa-apa malam lain pun boleh. Perlukah kita bermazhab? Kita perlu bermazhab kerana kita tak pandai. Jadi kira senang je gini. Paip ada di rumah kita, air kat lombong pun ada. Ambil air ke lombong, ke paip tu. Ambil air ke paip lah. Macam itu. Sama juga begini. Quran ada, kitab fiqh pun ada. Kita tak pandai nak mengambil hukum-hukum dari Al-Quran kerana kita tak pandai bahasa Arab dan kita bukan ahli ijtihad. Kemudian ulama telah memikirkan hukum-hukum itu, kita ambil hukum-hukum daripada ulama. Itu mudah. Kalau kita bermazhab, nak ikut siapa? Mazhab maknanya mengikut aliran fikiran. Ialah begini. Dalam hadis ada mengatakan bahawa Nabi menyapu kepala sikit gitu. Ada yang dikatakan Nabi menyapu kepala separuh. Mana hadis yang kita nak ambil? Kita tak pandai hadis, tak pandai Al-Quran, tak pandai bahasa Arab lagi. Maka kita ambil pendapat yang dibawa oleh Imam Syafi'i, iaitu menyapu sebahagian daripada kepala. Kalau sekiranya kita
luka di sini, luka kan, dia balut. Balut ikut mazhab Syafi'i, kena tayamum. Kita nak cari hukum tak pandai, ke Quran pun tak pandai, ke hadis pun tak pandai. Jadi kita ambil pendapat Imam Syafi'i, kita sapu sini dan tayamum. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tak apa, sapu di atas ni pun boleh. Sekiranya kita nak mudah sikit beramal, kita ambil mazhab Hanafi, sapu. Tak mengambil pendapat dia kerana dia orang alim. Dia iktiraf oleh seluruh dunia. 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. 4 mazhab dunia iktiraf. Ulama-ulama pun iktiraf. Sampai akhir zaman orang pakai mazhab. Kalau kita tak pakai mazhab, kita pakai siapa? Kitab mana kita pakai? Tak ada kitab yang tidak ada mazhab, semua kitab yang bermazhab. Gitu ya, insya-Allah. Sekian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'bil bi ta'atika abdana. تخلص من الفتن والمحن سرورنا واشغل بالاعتبار افكارنا وقنا شر وساوس الشيطان واجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Terima kasih diucapkan. Jadi pengumuman bahawa kelas-kelas tafsir 7 hari bulan Julai dan kelas akidah pada 14 akan terus diadakan dalam bulan puasa. Ya, akan ada ambil ingatan pada yang ditetapkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.